ni juga tuan-puan, okey, kita pernah berjumpa lah. Okey, kami tuan-puan pernah juga berjumpa dengan seorang pesakit tuan-puan baru berusia awal 40-an. Okey, umur tuan-puan masih muda, awal 40-an tuan-puan, yang mana pesakit ni tuan-puan okey datang nak buat check up, tapi nampak aktif, nampak sihat. Saja-saja nak buat apa? Saja-saja nak buat pemeriksaan lah. Dia datang. So, tuan-puan dia datang, okey, nampak aktif, nampak sihat. So, tapi tuan-puan bila check tuan-puan, kita dapat detect ada saluran darah dia yang sempit tuan-puan. Okey, bayangkan nampak aktif, nampak sihat, tiba-tiba check buat pemeriksaan detail jantung tuan-puan, okey, dapat detect ada saluran darah yang sempit. Okey, dapat detect tuan-puan ada salur darah yang sempit, yang mana tuan-puan dia sendiri pun tak sangka, okey, dengan simptom yang dia alami lah. Alright, dia pun tuan-puan tak sangka dengan sakit yang dia alami, tahap kesihatan jantung dia lah, dia terkejut kan. Bila buat pemeriksaan result tersebut dia terkejut, okey, sebab dia pun rasa dia sihat, dia aktif, tak ada sebarang tanda-tanda. So tuan-puan, ini yang ramai sebenarnya tak sedar. Okey tuan-puan, ini